Kalau kita beli baju t-shirt ke apa, kita akan ukur bahu bang, macam ni. Jadi saya dah lebihkan sikit dah pun. Kira kalau baju kira muat lah. Tak masalah belakang. Apa belakang? Apa masalah belakang saya? Tak, abang ukur kat depan je bang. Yalah. Bang. Baju mana ada orang ukur belakang, semua orang ukur depan. Baju sebab dia dah siap, dia dah ada belakang. Sebab tu lah kalau abang ukur ikut depan je, belakang abang tak nak tutup. Abang nak pakai apron ke apa? Oh, tu yang saya tak faham. Budak pendek-pendek tu cakap. Ke abang sebenarnya yang buat staff saya berhenti? Tak. Tak adalah. Saya manalah cerewet. Saya ni kira orang kata easy going punya orang. Sekarang ni macam mana? Oh, ni tak boleh bang. Ni salah dah ni. Potong gaji budak. Bang, dia dah berhenti dah, potong apa lagi? Manalah, saya tahu sekarang ni ganti rugi saya punya. Tak apalah, kalau macam tu kita ambil kain lain lah. Kita ambil besar lagi. Abang gantilah 4 kaki lebih. 4 kaki ke 5 kaki. Yalah, salah budak yang rendah-rendah tu lah. Betul lah, saya nak tanya dia pun tak tahulah. Nak tanya macam mana, dia tak ada dah. Jadi abang ganti lah bang. Boleh, tak ada apa. Boleh, kain pun lawa-lawa lah sini bang. Ni mana apa nama kedai abang? KC. KC. K-A-Y-C-E-E. KC. KC. Lepas tu kalau susah juga nak datang ke tempat abang ni, Banting ni. Kalau orang Banting senang lah beli. Okey bang, kalau abang tak boleh nak datang Banting, kita selalu buat live dekat TikTok. Abang pergi je sosial media kita, KC. Kat situ pun boleh beli online. Oh, itulah saya nampak ada kamera semua ni untuk ni live memang ni. Live. Sebab ramai sangat customer kita jauh daripada Banting ni, ramai yang order. Satu Malaysia. So abang dah walk ini, so macam mana bang? Saya nak yang panjang ni je lah. Nanti untuk isteri saya. Isteri saya badan lebih kurang saya jugalah. So awak ukur daripada hujung sini sampai hujung sini. Lebihkan sikit lah. Jimat sikit duit saya. Tak, dia memang kena 4,5 meter. Abang jangan pandai-pandai boleh tak? Siapa customer? Abang customer. Ya, saya kata apa? Ukur ikut bahu macam baju. Bang, nanti tak muat bang. Abang sama dengan budak rendah-rendah pendek-pendek tu. Degil. Cuba dengar cakap customer. Abang yang marah budak tu. Saya tegur bukan marah. Tegur. Tak, abang kena ambil 4,5 meter. Saya nak 2 meter bahu je. Oh, abang lah customer yang pandai-pandai tu. Oh, abang lah bos dia. Patutlah. Sama degil dengan pekerjanya. Abang tu yang degil. Tak payahlah, abang pergi beli online je.